Finally, it's already official guys. Yang bentuk booklet ni sekarang adalah Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Yang bentuk pasport yang baru ni adalah Samsung Galaxy Z Fold 8 sahaja. So ada banyak benda yang menarik untuk kali ni berserta dengan 3 lagi produk baru daripada Samsung untuk Samsung Galaxy Unpacked second half of the year 2026 ni. Jom kita talk about it. Let's go. So, apa yang beza antara dua foldable ni? Sebab apa sekarang Samsung dah ada dua foldable kali ni guys. Yang pertama obviously adalah dari segi dia punya form factor dia. So untuk yang previously dipanggil sebagai Fold 7, yang sekarang ni adalah Fold 8 Ultra, dia masih mengekalkan booklet style of design. Manakala yang baru ni dipanggil sebagai Samsung Galaxy Z Fold 8, dia membawakan aspect ratio ala-ala macam pasport macam tu. So untuk paparan depan dia masih lagi sama, iaitu bersaizkan 6.5 inci AMOLED punya panel. Dan dekat dalam kita masih lagi dapat 8.0 punya AMOLED display yang sangat-sangat cantik lah. Dan again dia membawakan form factor yang sama seperti siri terdahulu, iaitu jenis booklet, iaitu jenis memanjang ke atas. Contohnya nak tengok YouTube ataupun nak tengok media consumption lah. Pada form factor yang lama macam Samsung Galaxy Z Fold 7 ataupun Z Fold 8 Ultra sekarang ni, kalau dekat atas screen kalau tengok YouTube dia akan jadi macam ni. Kalau kita nak full screen dia akan jadi macam typical candy bar phone yang biasa lah. Dan bila kita buka dekat dalam, kalau korang boleh nampak, dia akan jadi macam ni. Bila kita full screen dia, kita akan dapat black bar yang sangat-sangat besar atas dan bawah. So sebenarnya sizing ni sama macam sizing outer screen dekat luar kalau kita consume media dekat sini. Whereas untuk Samsung Galaxy Z Fold 8 kali ni dia mengetengahkan konsep ala-ala macam passport size macam tu lah. So kali ni memang sangat-sangat cantik. Dan untuk paparan depan ni sekarang, kalau korang boleh nampak, dia adalah jenis macam rendah sikit dan juga melebar. Dan especially adalah dekat dalam ni. Sekarang paparan dekat dalam ni adalah sedikit kecil, 7.6 inci, tapi dengan aspect ratio yang sangat-sangat berbeza, iaitu 4:3 guys. Passport size ni, kalau dekat outer screen ni, kalau korang boleh nampak, kalau kita full screen dia nampak macam penuh, macam natural, macam just nice. Dan bila kita buka dekat dalam, of course, kalau kita melintang dia, korang nampak black bar tu kecil dan dia tak ada kawasan yang membazir tau. So kalau nak tengok konten-konten YouTube beraspek ratio macam ni, memang sangat-sangat rasa natural je dekat paparan berrasiokan 4:3 macam ni. Selain daripada itu, pada Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra yang sekarang ni, macam korang boleh nampak, dia punya pengalaman dia sangat-sangat natural macam candy bar phone yang biasa. Dia punya design pun sekarang dah berubah kan, dan dia makin nipis daripada Z Fold 7 yang lepas. So pengalaman dia macam candy bar phone yang biasa lah. Kalau anda kata korang nak ambil satu tangan, dia masih lagi natural. Kalau anda kata korang nak gunakan untuk browsing, semua masih lagi selesa digunakan dalam satu tangan. Dan bila mana korang buka dekat dalam, dia seolah-olah macam ada dua candy bar phone side by side dekat dalam satu paparan yang lebih besar lah. So untuk multitasking, for example sekarang kita tengok artikel, dia dah besar kan. Katakanlah kita nak split screen kan dia, for example kita buka Gmail. So again dia macam ada dua telefon candy bar. So pengalaman dia tu macam bila split ni macam kembali kepada sizing yang dekat luar ni lah. Whereas untuk Samsung Galaxy Z Fold 8 punya ratio ni, dia sangat menarik sebab dia macam pasport, so dia lebih pendek. Kalau anda kata korang nak ratio, the corner memang sangat-sangat mudah, satu tangan saja. Dan bila korang nak menaip, dia lebih selesa dua tangan lah, sebab apa, dia lebih lebar. Dan kalau anda kata korang nak gunakan untuk aktiviti macam browsing, kalau korang boleh nampak kan, ada banyak perkataan yang korang boleh nampak dalam satu-satu masa sebelum korang perlu scroll ke bawah tau. Berbanding dengan narrow punya display, di mana limited, jadi korang kena banyak scroll ke bawah lah. Dan bila korang buka dekat dalam, kalau korang boleh nampak, dia lebih luas. Dia rasa macam baca buku macam tu. Dan kalau anda kata kita split screen kan dia, for example dengan Gmail ni, nampak dia lebih pendek tapi lebih lebar lah. Tapi bergantung pada preference masing-masing. Ada orang suka booklet style, ada orang suka passport style. Korang suka yang mana? Korang komen sikit dekat bawah. Ada satu minor fine detail yang Samsung dah improve pada reka bentuk dia kali ni, adalah pada side frame dia ataupun pada sisi dia lah. Di mana kalau dulu kita pakai foldable kan, dia terlampau rata, tak ada ruangan untuk kita buka, jadi agak sukar nak buka. Dan bila sukar nak buka tu mudah nak terjatuh. Sekarang Samsung dah ada bagi sikit curve tau dekat bahagian dalam ni. So bila kita nak buka tu, dia lebih effortless macam tu lah. Dan bila kita buka, untuk paparan dalam ni, dia ada macam-macam aluminium plate punya teknologi dekat under the display untuk memberikan ketahanan kepada inner display dia. Dalam masa yang sama, memberikan efek seakan-akan macam flat display. Setakat sekarang nampak flat kan pada Samsung Galaxy Z Fold 8 series mereka kali ni. Dan despite of perbezaan ratio tersebut, kedua-dua foldable ni masih boleh dikategorikan dalam kategori ringan dan juga nipis tau. Di mana untuk yang Z Fold 8 biasa ni, dia berada pada kenipisan 4.5mm dengan beratnya sekitar 201 gram saja. Ini adalah the lightest foldable ketika ini. Manakala untuk yang Ultra ni, berat dia adalah 215 gram dan nipis dia adalah 4.1mm, antara yang ternipis ketika ini. Of course, perbezaan itu memberikan bateri yang berbeza tau. Untuk yang Ultra ni, bateri dia adalah 5000 mAh,
Untuk yang Z Fold 8 ni adalah 4800 mAh. Tapi dari segi pengecasan, kedua-duanya adalah sama. Finally, dua-dua foldable ni dapat 45 watt pengecasan wire, 20 watt wireless charging. How about the camera guys? Sebab macam korang boleh nampak, yang ini ada 3 kamera, yang ini ada 2 kamera saja kan. Jadi untuk kamera ada perbezaan dia. Untuk yang Ultra ni dia ada 200 megapixel kamera utama, 50 megapixel ultra wide angle camera finally, dan juga 10 megapixel telephoto lens dengan 3 kali optical zoom. Untuk dia punya selfie camera, both inner dan juga outer dia adalah 10 megapixel. Manakala untuk yang model Z Fold 8 biasa ni ada dual kamera saja, iaitu both 50 megapixel wide dan juga ultra wide angle punya kamera. Untuk selfie dia both adalah 10 megapixel seperti mana model yang Ultra ni. Something worth to be mentioned, disebabkan Samsung Galaxy Z Fold 8 yang baru ni, yang bentuk pasport ni beraspek rasiokan 4:3 dekat dalam. So bila kita ambil gambar, normally kita akan set up pada 4:3 juga kan. Contoh macam kita ambil sekarang. Right. So dia akan nampak lebih luas, tapi dekat dalam kalau kita view, korang nampak kita akan dapat aspect ratio yang full, edge to edges, macam tak ada black bar langsung tau, comparing to Z Fold 8 Ultra punya ratio. Untuk selfie kamera, seperti mana siri Z Fold 7 yang lepas, mereka dah tak bagi lagi kita under display punya kamera. So kalau korang guna selfie kamera dekat inner display ni, korang akan dapat black dot dekat atas ni lah untuk kedua-dua siri Z Fold 8 series kali ni. But despite of all the differences, kedua-dua foldable terbaru daripada Samsung ni dikuasakan oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy guys. So dia punya performance dia should be sama all across the devices. Dan AF features pun berkongsi AF features yang sama untuk kedua-dua penanti ni, which kita akan kongsikan dekat dalam full review nanti. Untuk pilihan warna, Samsung Galaxy Z Fold 8 ni datang dengan 3 warna yang menarik lah. Warna putih, warna hitam dan juga warna purple. Manakala untuk Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra pun datang dengan 3 color yang lebih kurang sama, iaitu warna hitam, putih dan juga purple. Cumanya untuk purple Ultra ni, dia nampak macam a bit gelap sikit lah, seakan-akan warna yang hitam ni lah kan. Tak dilupakan, diorang juga ada kali ni Samsung Galaxy Z Flip 8. Cumanya untuk Z Flip 8 ni, dia tak ada banyak sangat benda yang kita dapat tahu buat masa sekarang ni, kecuali dia ada persenaran interface, flip pocket, benda-benda yang minor, prosesor yang baru, bateri yang lebih besar. Tapi untuk pilihan warna, dia ada 3 pilihan warna lah. Macam biasa, kalau korang minat warna putih ada, warna hitam pun ada, warna purple ni of course ini yang paling cantik lah. Dari segi lain-lain, nanti kita akan kongsikan masa kita buat full review bila kita dapat device ni dekat studio lah. Untuk Galaxy Watch kali ni hanya ada 2 model saja. Kita ada Watch 9 dan juga Watch Ultra 2. Tiada Watch klasik untuk siri kali ni. Dan untuk kelebihan masing-masing, untuk yang Watch Ultra ni kali ini ditambah baik untuk paparan yang paling cerah, iaitu 5000 nits dan kali ni dia juga ada kolaborasi dengan Mares untuk diving punya features, which kita akan cover dekat dalam full review. Manakala untuk yang basic ni, macam biasa dia ada dia punya health tracking yang diimprovementkan lagi. Again, tak banyak info kita boleh kongsikan kali ni, kita akan kongsikan once kita dapat dekat studio Izami Gadget kelak. Untuk aksesori, macam biasalah Samsung ada pelbagai lineup aksesori, macam-macam benda korang boleh dapatkan. Ada yang ada MagSafe, ada yang tak ada MagSafe, ada yang carbon, ada yang plastik, ada yang rubber, ada yang mirror finish. Macam-macam aksesori yang korang boleh padankan dengan peranti Samsung Galaxy Z Fold 8 series dan juga Z Flip 8 korang ni. So basically itu adalah segalanya yang menarik yang dibawakan oleh Samsung untuk siri foldable mereka kali ini. So macam aku cakap tadi, kita ada Samsung Galaxy Z Fold 8. Sekarang ini adalah Z Fold 8 untuk yang passport size. Untuk yang booklet punya size sekarang dipanggil sebagai Z Fold 8 Ultra. Kita ada Z Flip 8, 2 Watch Series 9. Antara semua produk yang dibawakan oleh Samsung kali ini, mana satu yang menarik minat korang? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Stay tune untuk Samsung Galaxy Unpacked pada 22 Julai nanti. Ciao.